Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. So hari ni saya nak cerita sikit berkaitan dengan A plus UMC lah kan, punya course registrations dan juga location booking, macam mana nak pakai, kita kata booking system yang diberikan di dalam grup tu. Okay, so biasanya Kak Ni akan berikan link pada kita dan kita boleh buka kepada satu sistem booking dekat sini menggunakan Google Sheet lah. Okay, so sistem booking ni better menggunakan laptop sebab dia besar sikit lah. Okay, dia ada banyak space yang digunakan. Tapi saya akan tunjukkanlah cara bagaimana nak register. Okay, so pertama sekali kita ada tiga benda nak kena isi. Yang pertama adalah trainer registrations. So yang pertama sekali kita masukkanlah trainer kan. Trainer hebat dekat sini. And then kita ambil contact number ni, mulakan dengan huruf 6 tau. 6012-345-6789 contoh. Okay, so hebat. Okay, hebat at trainer.com contoh saja. Okay, IC pun kita mulakan dengan IC lah 4567. 45 ada ke? Tahun 00 00 123456 4455 cuba tak? Lebih kurang lah kan, 455 lebih kurang macam tu lah. So bila kita dah isi kita punya IC dan sebagainya, kita register as a trainer dekat sini. Apa yang akan berlaku adalah dia akan minta authorizations lah. Kenapa dia minta ni? Disebabkan saya develop ni tak adalah develop secara professional, just untuk this 1 week saja. Okay, simple saja, tekan pada butang OK dekat sini. So dia akan buka window dekat sini lah. So dia akan kata Google hasn't verified this app. Tak ada masalah, tekan saja pada butang advance dekat sini. Pastikan NTW course registration, tekan butang unsave dekat sini. Alright, tekan saja butang unsave dekat sini. Kita bagi allow lah, kita bagi permission kepada software ni untuk record data. Itu saja. Okay, so your profile successful registered, maksudnya dah berjaya kita nak register dekat sini lah. Settle Okay, so macam mana nak tahu dah register ke belum register? Okay, yang pertama, benda ni hilang. Yang nombor 2, bila anda tekan pada trainer name dekat sini, ada nama anda dekat sini. Sekiranya nama anda tak ada dalam ni, maksudnya anda belum buat registration. Berapa kali nak buat registration? Sekali je lah. Okay, so bila dah ada nama dekat sini, dah settle dah. Okay, so kita pun letak dekat sini adalah pilihlah kita nak buat second step lah. Second step adalah NTW course registration. Tekan saja pada nama kita, kemudian masukkan adalah kita punya course AI hebat contohnya. Pilih tarikh antara National Training Week dekat sini, saya pilih 20 hari bulan. Start time menggunakan format macam ni lah, 24 hour. Contohlah kalau saya ambil petang kan, petang saya ambil pukul 2, pukul 4.00. Type macam gitu, jangan tak huruf tau. Okay, kemudian duration pun kita katalah saya nak buat kelas ni selama 4 jam. 4 jam macam tu je, tak payah letak hour dan sebagainya, tak payah, tak nombor 4 je. Dia akan keluar sendiri kan. Kemudian course delivery ni dah ada pilihan fizikal ataupun online. Yang buat kelas mula-mula, saya buat kelas fizikal dulu lah. Okay, target ni berapa ramai yang kita nak masukkan dalam kelas tu. Contoh saya ambil 50 orang dekat sini. And then saya tekan saja butang submit course. Okay, dia running tu, dia kata your course successful registered. Simple je lah kan. Okay, so nak tahu dah berjaya ke belum, yang pertama kosong. Yang nombor 2, tengok pada bahagian schedule dekat sini. Anda tengok pada nama anda lah, mana trainer hebat kelas fizikal pukul 2. Settle. AI hebat 54, settle. Okay, ada perasan link dekat sini kan. Nanti saya akan minta Agnes untuk masukkan link NTW punya portal, so that orang lain pun boleh register kalau nampak anda punya tajuk tu okey ataupun menarik kan. Okay, so maksudnya dah settle register yang pertama lah. Okay, contohlah kita ambil pula, kita nak try untuk kelas online pula kan. Kita ada 2 kelas kat sini. Kita ada course AI hebat, AI jebat. Contoh macam tu je lah kan. So kita ambil 21 hari bulan pula, kita start pagi. Kalau pagi macam biasalah. Sorry, kita tekan sampai ke sana pula kan. And then kita tekan katalah kalau nak buat online 2 jam, course delivery online, participant 100 orang. Biasalah kelas online tu tak. Okay, so kita pun submit course. Alright, so bila kita submit course dah settle, kita buka dekat sini. Tengok dia muncul dekat sini. Saya lagi laju daripada dia kan. Okay, dia boleh muncul dekat sini. So maksudnya kalau physical warna ni, kalau online warna ni lah. Okay, alright.
So, next step ni apa? Sekiranya anda nak buat booking untuk location-location yang disediakan oleh A+, yang disediakan oleh A+ UMC ni, anda boleh tekan location booking kat sini lah. Tapi sekiranya anda nak buat dekat office sendiri yang tak ada dalam list, maksudnya tak apa, tak payah register. Ni khusus untuk booking tempat supaya tidak bertindih sahaja. Okey. So, macam mana nak buat booking? Simple saja. Tekan saja bukan trainer names dekat sini. Ambil trainer hebat dekat sini. So, tunggu sekejap. Dia akan keluarkan anda punya course lah. Course ni tak adalah course AI apa tadi. Yang satu lagi kan yang online. Tak ada. Dia hanya tunjukkan yang physical sahaja. Okay. So, tekan dekat sini. Dia akan automatic dapatkan tarikh dan juga masa anda yang anda dah set sebelum ni. Location, kita ada beberapa location dekat sini. Contoh kita ambil Stella Studio. Bila kita ambil Stella Studio, buka kat sini sikit kan. So anda boleh tengok lah dia punya lokasi, address kat mana, map dia dekat mana, dia punya fee berapa, jenis susunan dekat sini. Terbalik. Okay. Sitting arrangement dengan map yang terbalik. Tak apa, nanti saya betulkan. Sediakan air ke tidak, atau key point highlight dekat sini kan. Contoh kita ambil dekat Kelulut Kasih. Dia ada toilet surau no aircon. Boleh time ada Kelulut. Yang ni bagus. Tapi tengok available slot dia berapa. Available slot dia ada 2 slot lah. Pagi dan juga petang macam tu. So setiap tempat ni dia punya slot berbeza. Contoh kita ambil bin search. Bin search dia pukul 10 sampai pukul 2 macam tu. Okay. Alright. So saya nak ambil Stella Studio dekat sini. Saya ambil 20 hari bulan kan. Available slot, saya ambil slot pagi. Dan saya tekan saja booking location. Macam biasa, tunggu sekejap. Dan siap, booking successful. Okay. So nak pastikan okay ke tak. Dia akan hilang. And then anda pergi ke bahagian location. Sebab ni location. Gitu. So location kita ambil Stella tadi kan. Kita ambil Stella Studio. Kita ada trainer dekat sini 20 hari bulan. Betul tak? Okay, 20 bulan 91 trainer hebat. Dah ada. Maksudnya dah berjaya lah anda register tu. Boleh tak boleh? Alright. Simple ke? Simple je nak gunakan sistem ni. Step by step, satu persatu. Okay. Trainer registration sekali sahaja. Okay, NTW course registration sebanyak mana course yang anda ada. And then location booking kalau anda masih nak booking lah. Sebab location booking ni anda pilih. Tengok dulu lah dekat jadual ni mana yang kosong. Okay, tengok dulu kat jadual ni mana yang kosong, ambil yang kosong. Kalau tak nanti kan bertindih pula kan. Okay, bertindih tidak dibenarkan. Alright, so itu saja daripada saya Medan yang bantu untuk menyiapkan NTW booking system bawah A+ UMC. Boleh? Alright, itu saja daripada saya. Assalamualaikum.